Assalamualaikum. Kawan-kawan, jom kita main berbalas pantun. Ini kawan-kawan saya. Ini Nasuha, ini Maisa, ini Zara, dan ini Zara. Dan saya ada Musafa. Kami dari SK Serandu. Pantun ini saya tujukan kepada Maisa. Dengar ya Maisa. Indah warna si bunga raya. Ada kumbang terbang di sana. Sahabatnya pintar, bantulah saya. 7/9 berapa jawabnya? Baiklah, ini jawapan saya. Dengar ya. Dah warna si bunga raya, hidup subur di tepi telaga. Duhai sahabat, ini jawabnya. 7/9 mestilah 63. Saya tujukan pantun saya kepada Nasuha. Dengar ya Nasuha. Terbang tinggi burung kenari, hinggap mari di dahan arah. Kalau sahabat bijak bestari, 9/9 berapa jawabnya? Okey sayang, ini jawapan saya. Dengar ya. Terbang tinggi burung kenari, singgah sebentar di atas batu. 9/9 mudah guna jari. Bila dikira, jawabnya 81. Baiklah, pantun ini saya tujukan kepada Zara. Dengar ya Zara. Turun bermain di taman bunga, bermain buaian dengan bapa. Wahai sahabat, saya nak tanya, berapa jawabnya bila 10/5? Baik, ini jawapan saya. Turun bermain di taman bunga, bermain buaian sampai berpeluh. 10/5 mudah jawabnya. Bila dikira, jawabnya 50. Pantun ini saya tujukan kepada Zahara. Dengar ya Zahara. Kalau kawan pergi ke pekan, tolong belikan petai sepapai. Boleh adik tolong kirakan berapa jumlah bila 8/8? Oh, ini jawabnya. Dengar ya. Kalau saudari pergi ke hutan, jangan lupa membawa buluh. Mudah saja 10/8. Kalau bukan 8, mesti 80. Wah, semua hebat-hebat belaka. Ingat kawan-kawan, kalau kita ingin pandai dalam matematik, kita mestilah menghafal sifir. Penguasaan sifir dapat membantu kita untuk berjaya dalam mata pelajaran matematik. Sekian, terima kasih.